Okey, selain daripada Honda CVT yang paling famous, yang paling famous masuk dekat kita punya workshop ni dengan masalah gearbox, kini belakang aku ni peti ais. Orang kata viral lah sekarang ni kan, yang kalau kes dia paling laju dekat atas jalan, dia mengalahkan apa ni, Triton lah, Hilux lah. Ni gila juga ni, gangster juga atas jalan. Kat belakang aku ni model Velfire, gearbox CVT, kod gearbox dia A115. T-Back CVT Toyota ni memang kita tak nafikan, memang saiz dia memang cukup-cukup besar dan cukup-cukup tahan. Tapi walaupun dia besar, walaupun dia cukup tahan, ada banyak juga kes untuk gearbox CVT Toyota ni yang putus, yang kita dapat dia punya stick belt dia lah. Jadi dekat sini aku nak cakap, sebenarnya bukannya kita pakai kereta ni gearbox ni tahan, pakai kereta tu gearbox tu tahan, tak. Dia sebenarnya atas diri kita. Kalau kita pandai jaga servis, gearbox kereta ni boleh tahan. Macam owner Velfire kat belakang aku ni, dia datang sini bukan dengan masalah gearbox pun, dia datang dengan masalah lain. Tapi kita cek dia punya gearbox pun memang okey, memang cantik. Dia pun cakap dia servis minyak gearbox setiap 20,000 km, tukar auto filter 40,000 km. Itu cara yang betul lah. Okey, so untuk korang kat luar sana, kalau kata nak checking masalah gearbox untuk peti ais kat belakang ni, ataupun korang ada model Jepun yang lain, model Continental daripada Jerman, nak buat inspection, nak baik pulih gearbox, boleh contact kita di Transmatic Automotive, Section 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis, hari Jumaat saja kita cuti. Ciao.